Assalamualaikum dan jumpa lagi dalam channel saya. Okey, untuk video kali ni saya nak share pula lah cara kita nak pasang LED strip. LED strip ni khas untuk kita buat macam kitchen kabinet ke, kabinet TV ke. Kalau kita nak pasang strip, ada lampu lah bawah dia. Dia ada banyak jenis LED strip ni. Yang ada yang licin. Kalau yang macam saya ambil ni, dia nampak biji-biji dia lah, biji dia terkeluar. Tetapi dia ada lagi lah, kita nak kena gunakan dengan dia punya casing. Nanti saya selitkan beberapa video macam mana saya masukkan LED strip ni. Cuma kali ni yang saya nak ajar macam mana kita nak bagi dia menyala. Semua barang-barang apa nak kena pakai lah. Okey, untuk LED strip yang saya gunakan ni, saya suka guna yang 3000K. Kalau 3000K ni dia nampak warm tu kan, nampak macam kuning, lampu dia kuning lah. Itu yang paling rendah saja, 3000K. Ataupun kalau nak cerah sikit boleh guna 4000, dan yang atas dia saya tak pasti, saya lupa dah. Tapi yang selalu saya pakai 3K dengan 4K lah. Tapi yang paling saya suka 3K lah, sebab warna dia kuning kan, nampak handsome lagi lah. Alright. LED strip ni dia, kalau kita beli satu plastik ni yang macam biasa saya belilah, dia panjang dia 5 meter je, tapi kita boleh potong-potong lah. Kalau kita nak potong, dia ada benda-benda lagi yang kita nak kena guna untuk sambung dia. Ada orang dia solder, dia rajin solder kan, untuk sambung buat wiring dia. Sebab bila kita dah potong wire strip ni, LED strip ni, yang ni tak apa, yang ni dia dah ada kabel kan, dia ada wire dua dah, merah hitam ni. Bila kita dah potong dan sambung, jadi ada lagi beberapa konektor khas lah. Kalau kita dah potong, macam mana kita nak ni balik kan. Nama dia saya lupa lah. Saya bukan tukang wireman pun, cuma buat kabinet. Tapi buat kabinet pun ada kena-mena terpaksa tersangkut jugalah dengan LED strip ni. Jomlah kita teruskan. Ok, lagi LED strip ni, dia bawah dia ada apa? Dia ada gam dia lah. Jadi kita boleh cabut, koyak, dan kita boleh lekatkan lah dekat bawah kabinet. Dalam casing ni lah, biasanya kita kalau guna yang biji-biji ni lah, dia mesti ada casing dia. Untuk casing dia pun bermacam jenis. Tak apa, yang tu kita tengok video yang kemudian. Ok, selain daripada LED strip, inilah konektor ni tadi. Nantilah kalau tuan-tuan berminat nak beli benda-benda ni, nanti saya sharekan link dia ke. Tuan-tuan tengok, tuan-tuan klik je. Sebab kalau nak pergi kedai elektrik, tuan-tuan kena pergilah kedai elektrik kan, tanya dah. Tetapi biasanya dia orang bagi benda yang sama je. Ok, ni konektor dia ni. Nama dia saya tak tahu tau. Tu bukan bidang saya lah, tapi saya tahu pasang je. Kemudian kita nak kena ada power supply dia, LED power. Ini banyak brand lah. Ini saya pakai yang ni lah kot, IP20. Itu pun saya tak faham juga. Tapi kalau kita nak pasang, kita tak boleh direct tu lah dengan plug. Terus cucuk tak boleh lah, kena ada dia punya power supply kan. Ni power supply dia. Yang power supply yang saya ambil 100 watt maksimum. Dia ada sini lah, dia add 100 watt ke 12 volt. Saya tak faham sangat. Tapi kalau kita nak beli hardware, cakap kat dia lah, kita nak power supply, LED strip, konektor. Nanti dia bagilah yang mana yang kita nak. Dia tahulah macam mana yang power supply yang boleh pakai, yang mesh dengan kita punya LED strip. Ada power supply dia tak ngam dengan kita punya LED strip ni. Kita pasang-pasang dia tak nyala. Ok, yang lain-lain tak ada apa lah kot. Yang lain-lain apa, touchpen, scrabble ke touchpen ke. Ok, ni saya ada beli dekat Shopee tau, power konektor ni. Ok, dia memudahkan jugalah. Ada cara dia nak pasang. Cuma yang leceh dia ada cara dia, kita jolok wire masuk dalam lubang ni kan. Lepas tu kita ketip dia. Masalah dia suka tercabut lah. Jadi saya rasa benda ni macam tak berbaloi lah nak beli. Tak tahulah, mungkin tuan-tuan yang pandai lagi pakai kan, mungkin lepas letak balut dengan white tape ke, black tape ke. Tapi tak payahlah. Saya kalau nak sambung wire, saya tak suka nak pakai binatang ni. Dia leceh, kadang-kadang dia tercabut sebab dia punya grip dia tak kuat.
Saya lebih suka sama ada kita balut dengan black tape ataupun pakai heat shrink lah. Pakai heat shrink yang halus-halus ni kan. Yang kecil-kecil ni, lepas tu kita layur dengan api ke ataupun pakai heat gun ke. Alright, itu buat kemudian. Jom kita pergi lagi kita nak kena punca dia lah, punca api dia kan. Macam ni saya pakai plug je lah sebab nak tunjuk kat tuan-tuan kan. Kalau tuan-tuan boleh pakai switch on off dekat dinding tu kan, itu lagi elok lah. Kalau macam ni nak tunjuk punya pasal, tapi dia boleh support lah kalau kita dah sambung yang pakai dua je lah, merah hitam je lah. Kalau yang earding tak pakai kot. Biasalah lampu rumah pun mana ada 2 wire, mana ada 3 wire kan, 2 wire je. Ok. Alright, yang ni saya tak nak pasang lagi, bahaya. Jom kita tengok kita punya power supply ni dulu. Ni saya sambungkan dulu bagi tuan-tuan nampak dulu. Nanti bila saya untuk video yang potong nanti saya teruskan lain. Video yang sambungnya, sambung strip ni bila kita dah potong dah sambung, nanti saya tengok. Ok, kita tengok dulu dekat kita punya power supply ni. Yang dekat yang belah kiri saya ni, belah atas lah, dia duduk macam tu kan. Tak kisahlah, LED power supply ni kita boleh sorok belakang kabinet ke ataupun letak atas kabinet ke, mana-mana lah tempat-tempat yang tersorok. Tapi tempat tersorok pun kena pandai pula. Nanti kita nak maintain balik kan, senang. Jangan sorok sampai besok tak boleh nak keluar balik. Kok wire tercabut, esok jenuh nak buat turun balik kabinet yang kita dah pasang kan. Cari tempat-tempat yang biasanya atas kabinet lah, atas kabinet tempat yang selamat lah. Ok, ini yang belah atas dia saya live, neutral tengah, earth belah kanan. Kalau tuan-tuan boleh nampak lah kat sini. Kemudian dekat sini dia ada macam negatif, positif, negatif. Ok, kita sambung ni yang ni dulu. Saya ambil ni, saya tak potong lagi yang strip yang terus keluar daripada plastiknya. Lepas tu kita masuk yang positif dulu, merah ni ke positif lah. Video ni khas untuk tukang-tukang kabinet lah. Kalau tukang-tukang yang lain pun nak tengok boleh juga. Tapi itulah, saya pun risau kat, takut tukang wiring yang condemn kan. Saya tak perlu lah tapi yang selama saya buat macam ni lah kot. Nak kena share juga sebab kalau kita cari dekat YouTube, kadang-kadang jumpa yang Mat Saleh punya kan, Mat Saleh punya video. Kita kalau faham, betul-betul faham orang putih, faham sikit-sikit je lah kan. Kalau faham orang putih betul-betul, ok lah. Ini kita pun faham sikit-sikit, nanti ada yang kita blur-blur. Nak cari apa, video-video yang daripada Malaysia tu kurang, mungkin ada tapi kurang lah. Alright, saya masuk yang hitam dulu. Hitam kita ambil dekat yang dia positif, negatif. Kita boleh pakai yang mana-mana, positif, negatif ataupun positif yang negatif yang tengah ni. Mana-mana boleh, berselang-selang lah. Jangan berpositif pula, kita kena positif, negatif lah. Kita tulis ni V+, V negatif. Ok, bagi dia grip dulu. Dia ada tempat letak lepas gigit wire dia lah. Kita ketatkan lah kita punya ni. Ini pun kena selalu kena check betul-betul lah. Kadang-kadang dia suka tercabut. Kita ingat wire kita rosak, rupanya benda ni tercabut. Nak kena check selalu lah. Ok, ini saya tak nak gulung lagi sebab besok saya nak pakai dekat side. Dah settle ni, kita pergi dekat kita punya api kita lah. Yang ni sambung je biasa lah, positif negatif, positif negatif, hitam merah ni. Dia pun sama macam tadi juga, kita longgarkan skru. Dia kena masuk negatif dulu. Tak tahulah, orang wireman ajar saya, kalau apa-apa pun kita kena pasang yang negatif dulu. Negatif dulu. Adalah sebab dia, saya dah lupa dah kenapa sebab dia. Untuk keselamatan lebih kurang macam tu lah dia punya cakap itu hari. Alright,
ok, dah pasti ketat kan. Tutup balik. Kita tengok kita punya wire LED strip yang warna apa, yang 3K ni. Ok, saya on. Alright, so dia dah menyala lah. Ok, yang ni mungkin mudah, tetapi lepas ni kita takkan nak bawah kabinet kita nak pasang panjang-panjang ni kan. Lepas tu kita nak mesti kita kena potong punya. Ok, untuk yang potong nanti kita buat lain pula. Saya potong ni dulu. Saya tutup dulu api. Ya, untuk yang besok saya nak pakai dalam 18 inci. Ada satu kabinet tu lah. 18 inci saya potong dulu. Oh, gunting pun kita kena ada lah, gunting. Sekejap. Nak kena ukur juga ni. Kalau tak ukur, kalau rugi strip kita, sebab strip ni pun mahal satu set ni. Itulah, pasang kabinet, nak pasang lampu je bawah kabinet, tetapi boleh tahan, mahal juga harga dia. Takut customer lah komplain kan, kata apa mahal sangat ni, lampu je pun. Tapi tuan-tuan, itulah tambah-tambah cara yang saya buat, sebab LED strip yang saya buat ni dia jenis tanam dalam papan. Tu yang jadi kerja dia susah sikit tu. Janganlah petikai. Nanti lah tuan-tuan tengok lah video saya ada buat video tapi tak upload lagi lah. Memang banyak kerja jugalah nak siapkan lampu je pun. Ya, pastikan dah off. Ok, untuk wayang lah, untuk potong strip ni dekat sini. Nampak tak? Sekejap, tak jelas sangat. Saya try fokus dulu. Ok, dekat strip ni dia ada tempat lah untuk bagi kita potong kat mana. Kalau kita potong sini nanti ada lampu yang tak menyala. Tapi dia ada macam satu tanda lah yang color timah, color tembaga ni kan. Lepas tu dia ada logo gunting. Mungkin tak nampak lah dalam video ni. Kat situ lah potong lah. Nanti tuan-tuan boleh tengok LED strip tu dia ada logo gunting. Kita boleh potong kat situ. Alright, so dah potong. Kita try on dulu, kita tengok. Ok, so dia sampai kat start ni lah. Kalau kita potong tak betul tau, nanti ada satu wire yang kalau kita tak potong tempat yang betul, nanti ada strip yang ada LED yang tak menyala lah. Ok, yang ni dah ok. So kita off dulu lampu. Silau kan. Sekarang masalah pada ke sini. Takkan kita nak pakai pendek macam ni, lepas tu yang bawah ni membazir kan. Dia ada benda dia jugalah. So kita boleh pakai konektor ni lah. Ok, cara pakai konektor ni, sekejap saya pun dah rabun mata ni, silau punya pasal. Kita tengok lah, kita punya wire dekat sini pun, dekat LED strip ni pun dia ada juga tulis positif, negatif. So kita punya wire pun kena macam tu lah. Dia macam keadaan terbalik lah. Kalau kita buka kita punya konektor ni kan, dia ada macam tenganga situ. Kita punya apa, yang wire merah belah kanan, belah wire kiri belah warna hitam. So kita try lah, kita klip. Nanti tuan-tuan, saya kalau tunjuk dalam video ni tak nampak, nanti tuan-tuan boleh tengok sendiri lah kalau bila tuan-tuan dah beli. Lepas tu kita picit je. Dia ada macam satu, saya fokus juga lah sikit. Dalam tu dia macam ada satu gigi lah, ada dua gigi untuk positif negatif. Bila kita kepit, dia akan grip ke tempat yang tembaga ni lah. Dia gigit lah supaya api boleh supply kan. So kita grip dulu. Alright. Untuk konektor ni ada banyak jenis tau. Saya tunggu lagi. Bukan banyak jenis, dia ada dua jenis lah. Dia ada yang macam ni, sepasang. Dia ada depan belakang, ataupun dia ada yang single ni. Ini kan, kalau kita agak-agak macam dah tak cukup kita punya yang pendek ni, kita boleh potong. Boleh potong, kita boleh guna pakai dua lah. Macam tu lah, faham kan? Kalau tuan-tuan nak sambung macam ni, gunakan yang nak sambung lah. Contoh ada sambungan itu, lepas tu macam ni pun boleh juga. Nanti dia menyala lah. Tapi kita nak tunjuk ini dulu.
Okey, disebabkan dekat sini dia ada lagi ruang kosong, positif dengan negatif ada lagi tempat, dua tempat. Kita sambung sini pula. Okey, hati-hati ya. Tengok air api semua, pastikan api semua dah off. Air main tibai ya, kena current. Tapi standard lah. Mana siapa tukang apa, siapa wireman yang tak pernah kena api tu pembohong lah. Maknanya dia tak cukup jadi electrician lah. Tanya semua wireman, siapa yang tak pernah lagi kena short. Dia punya short tu memanglah sakit kan, tapi tak adalah sampai rentung badan. Sebab rumah punya power supply api pun berapa watt je padahal 130 lebih lah, tak silap saya, kalau rumah biasa kan masih boleh tahan lah. Tapi sakit jugalah kalau kena api ni. Mata dah rabun ni, tengah-tengah malam buat video ni. Okey, kita boleh gunakan sama ada kita nak gunakan positif negatif yang lain ataupun kita nak sambung lagi positif negatif ni. Ni wire ni kan, kita nak sambung dua pun boleh, sambung macam tu sama tempat pun boleh. Kita try yang ni dulu. Tak nyala pula lah, dah tercabut. Sorry, ini saya punya negatif dah tercabut. Itulah LED strip ni, kalau nak suruh tukang buat mahal lah. Mungkin tuan-tuan kalau nak jimat sikit, tuan-tuan boleh buat sendiri ke kan, beli strip sendiri, pasang sendiri. Kalau nak suruh tukang tu adalah upah lah, kesian tukang. Murah-murah lagi, macam mana dia nak mendapat, macam mana ada menyawa kan. Kerja dia susah banyak, walaupun lampu je pun. Ok, so dua-dua menyala lah. Ok, sekarang kita nak sambung pula yang ni. Nampak kan? Yang ni contoh lah, saya nak sambung pula. Nak sambung lagi ni. Aduh, kaki sakit sikit nak lipat tak boleh. Lepas accident, kereta saya teruk lah, kena hantar workshop lah, tak tahulah berapa kena insurans. Tutup balik lampu. Sekarang kita nak sambung ni pula. Sambung dia pun tadi lah, kita tengok kat mana dia punya logo positif tu. Dekat sini lah, kita tengok sini kan, maknanya positif ni belah bawah lah, macam tu. Klip dia, bagi betul-betul grip dekat atas tembaga tu. Lepas tu ni saya potong ni pula. Saya tak kisah saya potong, memang esok saya nak pakai pun, sambil-sambil buat video, sambil-sambil boleh buat kerja saya kan. Sebab besok memang saya nak pakai panjang ni pun. Kita potong dekat bahagian yang ada tembaga tadi tu. Alright. Jadi kita sambung yang ni lah, positif macam tu. Kalau nak sambung tak pakai pun tak apa juga. Alright, jom kita tengok nyala tak semua. Ok, so tiga-tiga menyala lah. Sini menyala satu, ni strip yang asal tadi, strip yang kedua, strip yang sambung pun dia menyala. Alright. Ok, saya nak tambah sikit lagi. Untuk satu power supply ni kan, dia boleh cover 4 strip lah. 4 strip maksudnya 5 meter, 5 meter, 5 meter, 5 meter. So berapa meter lah, 20 meter kan. Kalau 20 meter pun dah boleh supply. Dan untuk satu port lah, maksudnya positif negatif, saya sambung dengan 3 wire sekalipun dia masih mau menyala. 4 wire sekalipun, 4 strip sekalipun dia mau menyala. Makna dalam berapa, dalam 20 meter ni dia boleh supply lah untuk api tadi.
Kemudian inilah perbezaan dia. Perbezaan ni sikit je pun. Ni antara 3K 4K. Kalau dalam video mungkin tuan-tuan tak nampak, 3K ni dia macam kuning sikit lah. Kalau yang macam 4K ni dia kuning juga, tapi tak apa nak kuning, dia masih ke cerah sikit. Boleh kau nampak sikit ni kuning kan, kuning ni pun kuning sikit. Ini yang 3K lah. Itulah kot. Saya tak ada strip lagi. Kalau saya ada strip ni, saya try lagi berapa meter dia boleh support lah. Satu power supply yang 100 watt ni. Ok, saya ingat video saya sampai kat sini kot. Saya harap video saya ni sedikit sebanyak membantu lah tuan-tuan yang mana cara nak pasang ni kan. Lepas tu nak tahu apa benda yang power supply apa yang nak pakai, strip, lampu apa. Lampu kalau tuan-tuan ambil warna, saya ingat warna kuning lah, itu yang paling cantik, 3000K. Itu paling handsome lah. Kalau warna 4000K tu dia cerah sangat lah. Macam tak, saya kurang berminat lah. Ok, betul dulu. Alright, saya ingat sampai kat sini dulu perkongsian saya. Saya harap video saya sikit banyak membantu. Terima kasih kerana sudi menonton. Lebih dan kurang tu kehalan je lah, kita sama-sama tukang cak ayam kan. Alright, terima kasih kerana sudi menonton. Jumpa lagi di lain channel. Assalamualaikum. Di lain konten. Assalamualaikum.